Pernah terfikir tak kenapa soalan setengah leader tu terus dapat komitmen padu dari tim dia? Anda pernah tanya soalan tapi tiba-tiba satu bilik senyap, tenaga terus drop? Jawapannya sebenarnya terletak pada cara soalan itu sendiri dibina. Jom kita tengok satu konsep yang sangat power dari teori komunikasi. Ia dipanggil presuppositions. Seninya, kita anggap jawapan ia tu dah memang ada. Matlamatnya, kita tukar bahasa kita. Bukan lagi tanya jika, tapi kita tanya bagaimana. Tengok perbezaan ni. Satu tanya boleh tak? Satu lagi tanya apakah bentuk? Nampak kan? Soalan pertama tu macam buka pintu untuk jawapan tak boleh. Soalan kedua pula terus anggap boleh. Dan dengan perubahan kecil macam ni, anda sebagai leader akan dapat 3 kelebihan yang power. Ada 3 kelebihan yang sangat jelas bila kita guna teknik ni. Pertama, ia terus fokuskan minda tim pada apa nak buat, bukan boleh buat ke tak. Kedua, ia kurangkan bantahan. Orang jadi lebih terbuka untuk terima idea kita. Dan yang ketiga, paling best, perbincangan jadi lebih laju dan mudah dapat kata sepakat. Quote ni best. Beza arahan ditolak dengan komitmen diterima hanyalah pada ayat. Okey, jadi apa yang kita boleh ambil dari sini untuk meeting akan datang? Macam mana anda akan ubah soalan anda yang seterusnya untuk terus andaikan kejayaan? Cuba fikirkan. Jadi, sekarang terpulang pada anda. Soalannya cuma satu. Faham ke faham?